Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam mengutamatkan budaya membaca. Nama diberi Muhammad Zaki Irsyad bin Zulairi. Saya berumur 11 tahun dan merupakan murid tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Seri Bahagia yang terletak di Sungai Besar, Selangor. Pada hari ini, saya sangat teruja untuk kongsikan sebuah buku yang bertajuk Why Bencana Alam. Buku ini diterjemahkan oleh Marzwani Madaris yang asalnya ditulis oleh Chiang Ji-Yun dari Korea. Merupakan terbitan Orbit sendirian berhad pada tahun 2015. Buku ini mempunyai sebanyak 159 muka surat. Kenapa saya tertarik untuk membaca buku ini? Saya tertarik untuk membaca kerana buku ini diolah dalam bentuk kompisan tentang bencana alam. Bahasanya mudah difahami dan terdapat berbagai gambar yang menarik untuk kita terus membaca. Baiklah, saya akan menerangkan sedikit tentang buku ini. Dalam buku ini, penulis menggunakan watak-watak seperti Kong Ji, Om Ji, Kung, Profesor Kong, dan Huang mengembara ke masa lampau kerana ingin belajar lebih banyak tentang bencana alam. Penulis membawa pengembaraan masa lampau yang menempuh 6 bencana alam yang berlaku di seluruh dunia. Bencana alam tentang gunung berapi, gempa bumi, taufan, hujan ribut, ribut salji, dan lain-lain. Dalam pengembaraan yang pertama, mereka menempuh bencana alam iaitu gunung berapi amat dahsyat. Ia pernah berlaku di Alaska iaitu gunung berapi Novota pada tahun 1919. Dikatakan letusannya berskala 7 dan abu laharnya boleh memenuhi sejuta kolam renang bersaiz Olimpik. Sungguh menakutkan. Negara-negara yang sehingga kini pernah berlaku letusan gunung berapi ialah Indonesia, Filipina, Jepun, dan lain-lain. Dalam pengembaraan, mereka juga menerangkan bagaimana gunung berapi boleh meletus, seperti yang ditunjukkan dalam muka surat 13 ini. Subhanallah. Betapa dahsyatnya apabila gunung berapi meletus. Lahar panasnya mengalir dan menyebabkan banyak merosakkan harta benda dan kehilangan nyawa. Kita patut bersyukur kerana negara Malaysia tidak termasuk dalam lingkaran gunung berapi yang berlaku di dunia. Akhir kata, buku ini sangat sesuai untuk dijadikan bahan bacaan kerana dapat membuka minda saya tentang pertama, memaafkan kejadian bencana alam. Kedua, langkah-langkah persediaan yang perlu diambil untuk menempuh bencana alam. Sekian, terima kasih.